perjalanan kita diteruskan ke destinasi seterusnya di Sweden. Semua orang pasti tahu IKEA berasalnya dari Sweden. Just nice, perjalanan kita akan melalui tempat pertama IKEA dibina. Inilah dia head office of IKEA. Di sinilah bermulanya IKEA. Sebelah sana head office kot. Itu dia, IKEA of Sweden. There you go. Ni hotel, ni IKEA hotel. So cute, eh? So, memang inilah building dia. Sama, tengok macam ni. Ni yang gambar. Sama kekal. Dalam ni tak jual barang lah. Sekarang jadi museum lah. Ini ada restoran juga. Ni dia punya design. Macam tu jugalah, memang sama. Smart, Biarkan sama je macam ni. Jom lah. Jom kita ke dalam. Kita ciptakan IKEA tu. Masuk umur berapa? Ya, 17 tahun. 17 tahun, siapa? Tu dia. Mari kita tengok daripada dua. To create a better everyday Ni life for the many people. Masuk umur 17 tahun dia create. Dia ada banyak duit ke? Dia ada idea nak buat. Oh, dia ada idea. Apa kita 17 tahun tak ada idea? Kita masa tu tengah buat apa? Kita tengah bercinta. Ish. Dia ulang kacau ai. So, inilah dia. Museum IKEA. Tempat asalnya. Dah cerita dah macam mana asal nama IKEA tu? Tak, di situ. Nama orang dia Ingvar Kamprad. Kamprad. Daripada Setelah awak masuk YouTube tau Sofia. Jangan lupa. Daripada 1 tahun dia dekat dia punya farm. Tak tahu nama dia, tapi starting dengan E and then dia punya kampung starting dengan A. Itulah so datang dia. Dia buat macam tu lah. Tapi dia ambil daripada macam kawasan perumahan apa nama tu because of barangan dijualkan untuk rumah-rumah kan. Itu kita punya background dancer sambil Michael explain. So itu saja, kita tak masuk dalam sebab dah tutup pun satu. Dan kita pun tak ada masa juga nak masuk dalam sebab kita dah nak nanti kita sampai lambat dekat tempat kita. I don't understand. So I don't understand this Gen Z punya perangai. Low key stupid. Low key nor. Bruh. Sentence. Clear. What? Clear what? Finish your sentence apa? No. Nor. For real? Bruh. Apa? Inilah dia playground anak-anak kami. Please don't push me or else I will collide. So, makin lama makin turun. Dia jadi makin ke Denmark kan, dia jadi makin flat. Satu kat Denmark flat. Ya, lebih banyak tasik-tasik and dia dah dekat dengan laut kan. Dia akan dekat dengan laut. Denmark. Ada side dah Denmark dah. Oh, pretty lah. Ini cuaca sekarang. So nice. And itu adalah jabatan. Buat jabatan tu. Inilah jabatan yang akan pergi ke Copenhagen, ke Denmark. Öresund Bridge. Oh, sekarang ni dah sampai dah, kita dah nampak dah caravan. Malam ni kita first of all welcome. Kita just bermalam di cabin dekat campsite saja. Just tidur dan besok kita sambung lah balik. Welcome to Malmö. Kita tak pernah jalan kat sini sebab kita dah pernah pergi sini bukan? So mereka tengah find out macam mana nak masuk. So kita dah agak lewat datang, tapi dia ada kasih message yang kena ambil kunci ke something like that kat dalam box. But which box? So mereka tengah try to find out. But nampak macam bagus juga campsite dia ni. Itulah dia punya macam ada shop, cafe dekat situ. And still on juga. Oh, zeig mal nice hier.
Diorang tak tahu ke ni. Tak tahulah dia dapat jawapan ke tak ni. So dah berjaya? Dah dapat keycard dia. Okay. So keycard dia bagi upfront, dia bagi pin code untuk dia punya keybox. Masukkan key. Okay. Key apa? Dan lepas tu terus buka. Okay, let's see. Best kan kat depan tu macam ada macam ada cafe, restoran, shop. Service house kot. Macam boleh ada banyak-banyak main game lah. Budak-budak semua boleh main game kat sini. Ada hall, ada aktiviti lah. Jadi macam reka macam aktiviti. Ingat dekat Corsica? Yang apa, so, rumah kecil-kecil. Something like this. So rumah kecil-kecil ni kita tinggal. Itulah sayang je 1 malam je. Dulu betul ke tak yang rumah ni besar? 95 ni kita ikut kat sini. Okay. So betul yang parking macam ni je? So dia punya kunci pun just tap aja kat rumah tu. Comel. Cantik. Nice. Macam kat ferry. Oh, bilik ni macam ada kat ferry. Okay, simple lah. Dan situ toilet. Oh, diorang ada ni. Korang ada meja kat luar ni. Oh, kita pun ada? Tak perasan pula. Playground dia macam best. Ada play tu kapal ke playground? Oh. Duduk kat luar lagi best kan. Cuaca best kat luar ni. Just nice. Kat dalam jadi panas gila. Aircon pula tak fungsi. Budak tu kekek-kekek. Kau tak tidur lagi ke? Tak tidur lagi ke? Mak papa duduk kat luar. Sedap gila. Best. So slowly kita tengah siap-siap. Okay, yang ni punya campsite kita kena bawa barang-barang sarung lah, sarung bantal semua tu kan, cadar sebab dia tak bagi. Memang nasib baik kita orang dah bawa because kita orang dah tahu dah. Just 1 malam je pun. Siap-siap, cuaca pun sangat cantik. Actually quite nice lah campsite ni. Now kita tahulah. Macam geram pula tak dapat spend time betul-betul. But it's okay. InsyaAllah next time. So kita main playground kejap. Bagi budak-budak ni rasa puas hati. Sementara menunggu yang lain mengemas. Ada juga playground untuk small kids. Ini lagi cabin-cabin yang lain jenis. And dekat sana campsite. And ini actually Gesellschaft toilet. Ini semua orang boleh guna lah dekat toilet ni. Nice. Boleh main macam golf kat sini. Very nice campsite. So kita dah get ready now. Bye-bye. Bye-bye Sweden. Okay, not now. Because kita almost kita akan naik ferry now. Ferry pula. Kita akan naik jambatan. Kita akan menaik jambatan. Jambatan ni agak famous dekat Europe. Why Sebab dia special. Dia panjang satu. Dia connectkan 2 negara yang dulu selalu berpisah dengan laut. Yang tak pernah connected. So dia orang bina satu jambatan yang panjang sangat, yang siap ada terowong sebab dia ada buat artificial island. Situ nanti kita keluar, kita masuk situ daripada atas. Dan kita lalu bawah terowong tu baru kita masuk dekat Copenhagen. So dia connectkan 2 city, Malmö dengan Copenhagen. So 2 big city, Sweden dengan Denmark. Maknanya dia connectkan sama sepadan tu pun tembus lagi juga. Sebab dia akan macam lalu pulau dia kata. Dia sebenarnya jambatan dulu. Atas tu jambatan panjang.
Lepas tu dia tak cukup panjang kan dia punya jambatan, so jadi dia akan macam turun dekat satu pulau. Tapi pulau tu diorang buat tau pulau tu. And then daripada pulau tu kita masuk terowong. So pulau tu macam terasing, tiba-tiba nampak macam jambatan tu panjang, tiba-tiba ending dekat laut. Kan sebab tak nampak terowong tu sambung ke bawah tu. So macam itulah dia punya menariknya lah kan. Special lah. Tapi terowong ni mahal lah. Terowong pula, jambatan ni mahal lah. So kena belilah siap-siap dia punya pass orang kata kan. So nanti kan kita tengok macam mana. Kena scan, lepas tu akan kita lalu dah jambatan tu supaya dia murah sikit. Oh, okay. So tipsnya beli upfront supaya dapat murah sikit. So boleh juga beli masa dekat situ beli. Boleh bayar dengan kad ke situ. Okay. Tapi beli satu set, beli jambatan tu sekali dengan ferry. Sebab kita memang nak lintas kita akan ferry pun ya. So dia satu set kita boleh beli. Sebab I beli flexible ticket, so kita akan dapat fast lane, and then kita akan dapat kopi, and kita akan first masuk and first yang keluar. Itu yang bestnya. So let's go. Tu dia dah besar-besar letak bendera Denmark. Kita nak menuju ke Denmark now. Use the touch screen. Let's see fungsi ke tidak. Ada. Okay. So now today. Yeay, fungsi. Let's go. So, welcome to Denmark. Macam dead end. Tu ada pulau. Mana pergi jambatan tu? Jambatan tu terus ke sebenarnya tak ada tau. Pulau Yelah, buatan. artificial lah. Pulau buatan manusia, orang tu rasa create macam tu. So, terlalu panjang sangat kalau nak ikutkan. Takut tak stabil Lebih smart kan. Tapi rasa lagi pun sebab sana dia punya harbour. So kalau diorang buat jambatan sampai ke sana, kacau lah kan harbour tu. So baik buat terowong. So macam good idea. Actually good idea, betul. Daripada segi stabil pun lagi better pun kalau macam tu kan. Kalau tanah dia boleh muat Kan. boleh tahan. Tapi tak adalah orang duduk kat sini, tak adalah. It's just pulau for the bridge je. Tak tahu lah korang nampak macam mana dia cantik sebenarnya. Airnya biru. So kita berada dalam air laut. Kita parking dekat sini sebab kiranya parking free kalau kita parking dekat tempat electric charging station lah. Kira charging station lah juga. But just 3 hours free. 3 jam free. Agak susah juga ya. Nak cari parking dekat Denmark ni. Dekat Copenhagen. And susah gila. Especially kita orang punya kereta ni panjang macam ni. So city dia agak sempit kan. So biasalah old city memang macam tu lah. Macam kat Paris pun susah juga kan nak cari parking. So that's why lah. Weather memang best sangat. Walaupun dalam tengah-tengah bandar.
kita orang nak pergi breakfast dulu. Sebab kita tak breakfast tadi. Kita nak mencari kat mana kita nak breakfast. Oh, ni kiranya vacation apartment. So boleh tidur dekat sini. Rasai. Tapi yang kita punya houseboat yang birthday awak buat tu best kan? Cuma location je tak adalah ni. Tak boleh mandi. Itu yang kata location dia taklah best untuk mandi. Tapi boat tu cantik dia buat. Ni pun hotel. Nice juga. Unik. Agak mencabar juga untuk mencari tempat sarapan di Copenhagen ini. Boleh katakan semua tempat penuh. Dan bagi kami, harga di Copenhagen ini agak mahal lah juga. Wah, beginilah live summer. Semua orang akan berjemur dengan matahari. Anak-anak kita orang pun dah geram keluar air nak mandi. Ada mandi kat sini lagi. Sini ada swimming pool lagi. Padahal tak betul-betul dalam sini. Yang menariknya, percuma. Sampai pukul 10 malam. 6 pagi dia buka. Tengok diorang jam-jam lagi kat situ. Dah geram dah, diorang dah geram. Dah geram tu. Dah geram ke korang? Dah geram ke? Mandi. Barang ada kat dalam kereta. Dia cakap boleh tak? Boleh ke boleh tak? Oh, dia nak buat style. Cik, geng-geng dia boyo lah. Boleh lah. Kau nak tackle perempuan mana? Show off gila. So, tengok ni electric boat dia. Pasang charger. Dia tengah tengok takut tak available. Rasanya tak available kot sebab dia dah kena booking ahead. Kita pernah buat benda ni dulu tapi that was like 6 years ago dengan adik saya. But now dekat Denmark ni semakin mahal. So dah tengah bincang. Dan kalau tengok daripada online dah tak available lagi. Dah fully book. So tak ada availability lagi. Semua dah fully book. Maybe because hari ni hari Jumaat, weekend, and then cuti sekolah. So memang full lah. So pada siapa yang datang kat Copenhagen nak try naik boat, don't worry, tak payah kena ada license book ke apa. Sebab boat dia memang easy to handle. Michael pun pernah buat. Kita pernah buat benda ni actually 6 tahun, 7 tahun lepas kot. Tak ingat dah tahun bila. And memang actually easy to handle and very highly recommended lah because nice. And dia ada table, korang boleh breakfast dekat atas boat tu. Dan korang jalan private boat sendiri kan. Tapi itulah korang book ahead lah. Bila datang time cuti macam summer ni, memang especially summer lah, memang better book ahead online booking. Tengok jambatan ni 1883. Lama gila jambatan ni. Tadi boleh sewa percuma kayak. Terlalu banyak sangat turis. Okey. Dia gunakan turis tu untuk bersihkan dia punya city. Okay, so how? Dia bagilah barang-barang free, contohnya kayak ke atau dia macam bagi insentif kalau you angkat sampah dan buang. Then dia akan bagi duit atau something else lah. Macam voucher masuk museum ke. So itu dia orang punya cara untuk macam kemas dan bersihkan city. So dia orang boleh bagi sewa kayak. You boleh kayak for free lah. Copenhagen. Tapi kena kumpul lah. Bersihkan lah sambil tu kumpul sampah kan. Ni maybe boleh satu inisiatif untuk apply dekat Malaysia maybe. Tolong. Kadang-kadang Malaysia ni cantik. Ya Allah, memang cantik gila kan. Tapi masalah satu je, sampah kan. Itu yang maybe nak terapkan pun boleh lah kot. Saya rasa lah kan.
brand Flying Tiger. Siapa tahu kita orang memang suka sangat brand Flying Tiger ni. Ada jual banyak dekat Germany, dekat Sweden. Oh, memang head office dia. Oh, ni memang head office dia ni lah dia. So, siapa yang selalu datang kat Europe mesti kenal ni Flying Tiger ni. It's from Copenhagen sebenarnya. Street food market di Copenhagen juga menarik untuk dilawati. Dulu pernah ada gerai yang menjual makanan Malaysia di situ, tapi sekarang tak ada dah. Ini korang kena tutup mata banyak. Budak-budak semua kan. Jangan. Kita kena bela-belakan. Tak ada yang basikal pun memang berlampak. Rata-rata tau diorang ni berjemur. Memang cuaca pun memang nice lah untuk berjemur. Panas hari ni. Itulah yang dia kita nak pergi tu kat sana. Tapi tu berjuta manusia. Kita pergi tak ambil gambar dah. Okay, ini memang sangat typical Denmark, or at least sangat typical Copenhagen lah. Sini kena boleh baring dalam tu. Sailing yang baring dalam tu. Let's continue dream together. Tiwa. Dia kan masih ada king lagi kan? Diorang ada king lagi. Tak ada pula pagi tadi ke. So, kita dah sampai ke palace dia. Mari kita ziarah raja. Diorang tak ada juga ke yang marching-marching macam dekat Sweden, Finland. Ya, makcik semua dah dengar dah. Dekat dekat sana kan? Ke mana? Mana? Kiri. Oh, ni dia. Itu dia. Serius gila muka. Pasal macam marah. So ni kastil yang memang sini raja daripada Denmark tinggal. So memang dia duduk sini lagi dalam kastil ni. Tapi kastil satu bilik tidur dia. Satu replika dari kastil ni ada dekat Munich. Oh, serupa. Nama pun sama, Amalienborg. Dan sini dia kira macam kastil untuk diorang punya raja. Sana itu kastil untuk hunting kastil. Tapi is it the same keturunan? Tak tahu. Tapi memang dia punya rupa lebih kurang. Cara design dia sama punya fashion lah, style. Style is Rococo punya style. Rococo. Itu semua dapat tahu daripada medan. Okay. Thank you Mentai AI for the information. Anda kena kredit kat dia ke apa? Tapi dia tak ada changing card lah. Zul, tak ada changing card eh? Tak faham. Orang Jerman je. Von dem Wachen am Amalienburg Schloss in Copenhagen. Dia dengan suara Michael. Sama lah pukul 12 dia punya. Oh, ada juga. Okay, dah lepas. Lagi dia ni. Lepas lah, kita dah terlepas. Sebab diorang ada raja mesti ada punya kan. Oh, tak boleh dekat, tak boleh orang pijak dekat tangga tu. Sebab dia datang pergi tegur. Jauhnya dia kena tegur.
Gereja yang famous dan menjadi kebanggaan di bandar Copenhagen ini dikenali sebagai Frederick Church. Ianya terletak betul-betul di pusat Copenhagen dan sejajar dengan Palace. Dan dari atas gereja ini, kita boleh melihat pemandangan bandar Copenhagen. Apa yang menarik dengan gereja ini diperbuat daripada marble. Kerana itu, ramai yang lebih gemar memanggil gereja ini Marble Church. So now kita nak jalan-jalan sampai ke kereta dan kita akan balik lah. Kita sekejap je singgah dekat Copenhagen sebab kawan kita orang pun tak pernah pergi ke Copenhagen lagi. So at least saya pernah tengok jugalah yang penting-penting punya. Malaysia. Why? Oh, sorry. Wall. Ni dia punya antara dia punya old fortress. Nampak? Dia punya bastion orang kata dia punya defense. Buat apa? Ein Holz ist ja auch nehmen, Mama pakai tangan. Itulah. Extra tunai. Terima kasih. Gibt Laila, oder? Laila nak satu? Roti canai. Dia kasih es cendol. So nice this restaurant. Bukan tu je. Tu dapat coffee for free. Doesn't matter cappuccino ke latte macchiato ke apa saja. Bertaduk espresso semuanya dapat for free. So bila datang dekat Copenhagen? Yes, kalau datang kat Copenhagen korang kena cuba Sayang Restaurant. Dia Indonesia and kita kan serumpun. So support kita punya budaya. Saya cuba tengok dia punya kopi dia jual pun. Dia pakai Jabranero kopi sendiri daripada Indonesia. Jabranero. Okay, bye. Berakhir sudah holiday kita. Now kita dah menuju betul-betul. Kita still dekat Denmark lagi still kan? Ya. Yes, and kita akan naik ferry menuju ke Germany, ke Fehmarn lah. Dia teruskan bukan terus ke Hamburg, ke Fehmarn. Dan from there dalam sejam lebih dah sampai lah Hamburg. So sekarang kita pergi ferry dulu. Kita naik ferry. Ferry tu dalam 45 minit saja and dia memang macam lah every hour kot kan. Agaknya we will see. Actually kita plan 7:45 naik ferry tapi kita dah terlepas. But I think memang dia like every hour ada sajalah. Cuma kita tak pasti weekend macam mana timetable dia kan. Kita nak ambil flexible ticket kan? Kita ambil flexible ticket. So kita macam boleh masuk je lah. Kan mereka cakap dia sekali dengan jambatan tu kan. So kita tengoklah macam mana. So let's go to the ferry. Okay, kita dah terlepas betul-betul. Baru saja betul lah. So, tak tahulah pukul berapa next. Kerana kami mempunyai flexible ticket, ini bermakna kami tidak mempunyai fixed time. Kami bebas memilih masa untuk menaikinya.
sampai di penghujungnya. Jom. So let's Something go else out. Tak payahlah buat apa-apa sebab dia sekejap je kan, 45 minit je macam tu. Jom. Let's go. Tu not bad juga. Benda-benda ferry biasa ni. Ferrynya sejam sekali macam tu je. Terus sini boleh lah, tak kisah. Boleh lah aku interview pun. Berakhir sudah holiday kita. Ish, janganlah spoilkan. Berakhir sudah holiday kita. Semua macam dah tak betul dah. Holiday dah habis kan. So anyway, saya nak tanyalah pendapat diorang semua. Antara tempat-tempat yang kita pergi apa? 5 buah negara kan. So mana pilihan mereka, mana yang mereka suka. Kita cakap dengan negara dululah. Okay, bagi korang pendapat korang. Okay, kita dengan Hazri. Negara mana antara 5 negara yang you macam terus macam rasa Sweden. Sweden? I like Sweden. You like Sweden. Okay, Ifah? Sama, Sweden. Oh, Sweden. Sofia? Finland. Finland. What do you mean? Ni okay, harap maaf, Mama tak boleh nak edit lah orang punya muka ni kan. Sebab semua orang dah pakai baju tidur semua dah ni. Cepat. Ya, tapi Mama mean dengan Okay, negara dulu. First kriteria negara. apa? Ya, awak lah kena explain why you choose tempat Sweden. duduk atau No. Negara je. Now negara je. Negara Laila suka Stockholm paling cantik. Sweden lah. Tapi Finland lagi cool sebab Laila tak pernah pergi. Okay. Hazal, ni negara apa yang you suka? Paling. Apa yang paling suka? I suka Finland dengan Sweden. Finland dengan Sweden. Semua orang Finland dengan Sweden Tapi Tallinn Estonia. Estonia pun actually quite nice kan. Banyak benda boleh tengok. Satu je. Dia nak satu je. Asal satu je. Itulah kan. Finland tak apa. Finland. Noah? Dah Noah tak. Noah? Negara apa paling suka? Negara dulu. Negara. Negara apa? Cepatlah, tak boleh harap. Cepatlah. Tahu. Luisa mana? Dia selalu termiss out. I think. Okay. I think Finland. Finland. So Naila, what do you think? Estonia, yes. Yes, saya pun sebenarnya suka juga Estonia sebab dia unpredictable. Tapi antara semuanya, okay, maybe saya rasa juga Finland sebab saya first time pergi Finland and kita orang pun macam suka nature. Sebab Sweden kita orang dah banyak kali, but Sweden pun also beautiful lah. Okay, Luisa, which country yang awak suka? Awak sedar tak yang awak pergi holiday ni? Saya risau tak ada. Finland ke Estonia ke Latvia ke Between Finland and Sweden Estonia. ke Estonia? Oh, kenapa? Finland and Estonia because orang ada yang Ini macam pelik. Okay. the best house. Tapi kalau ditanya negara apa yang I had a bad experience, Copenhagen. What? Kena saman. Bad Kopi. experience. Tak masuk dalam vlog kita sesama. Okay, diam. Macam-macam semua tak Yelah, ada. banyak nasib malam berlaku di Copenhagen, so we don't know. Probably a nice place. Probably a nice place, but we have bad experience today. Macam Itali, kita dengan Itali. But next soalan saya, antara tempat tinggal yang kita tinggal, dekat mana yang dorang suka? So, antara tempat tinggal, mana yang you paling suka? Dan bagi tahu kenapa. I love Finland. Okay, why? Before I datang for this trip pun I dah tahu I am gonna like this Finland punya house. Punya house. Location. Best gila depan lake. Gila, betul dia dekat dengan nature. Nature. So, Eva? Sama lah Finland. Tapi cumanya I think location semua memang okey. Tapi I think the owner tu boleh perbaiki dia punya Daripada segi facilities tu lah. sebab memang dah okey sangat dah kan? rumah tu. Macam cuma dia, I think sebab dia tak pernah kot. Lagi betul first time kita kan the first guest. Pertama. Betul, dia host mungkin kita. Dia tak ni. Maybe nanti kita boleh bagi review lah. Maybe dia feedback boleh dia. jadi lagi better. Yeah. Much better Boleh, because sebab location dah memang, perfect kan. Rumah dia semua okey. Dia ada sauna, ada Semua bathtub. cantik. And the design also And then, very nice. Cantik dia- mata memandang kan. Sofia? The same. Same? Exactly the same. Rumah kat Finland. Yeah. And then macam dia kena improve lah. Kena improve lah. Laila? Dari segi rumah. Laila rasa Ke Estonia yang banyak bilik tu? rumah Estonia pun best sebenarnya, tapi facilities
Finland tu paling best. Ya. Oh, okay. Sebab facilities tapi okay, sebab macam-macam boleh buat. Facilities Sweden pun sebenarnya best, tapi kita just tak ada enough time. Kita just ada betul dekat rumah Stockholm tu kan, dekat dengan Stockholm. Dua malam. Kita ada 2 malam tapi kita ada rushing masa. juga sikit. Kita tak ada masa. So house pun awak lagi suka Finland or Estonia? Which one? Both. And also Awak dah boleh pilih nampaknya. and Sweden. And The Sweden. house in Sweden. Okay. Naila nak cakap. Naila? Pilih rumah. Which house? Finland. Finland, why? Because I can swim at the lake. Yes, exactly. Oh, kita naik stand up paddleboard together, right? Nah, your first time kan? So Hazal, you? Rumah mana? Paling selesa sekali dekat Riga sebenarnya. Paling selesa, paling selesa. Sebab dia banyak bilik. Banyak bilik. Tak payah berebut. Saya kata every time ada rumah semua berebut bilik. Berebut. Tapi cantik pun dia punya dia punya. Yelah. Actually dia di dalam city center. Tapi cuma Riga tak berapa best sangat. Yang location paling best dan memang setujulah, memang itu dekat Finland. Pasal depan-depan lake semua, dia punya view, auto setting, sauna dengan hot tub semua memang best. Memang best. Riga doesn't have macam boleh swimming or something. That's why I didn't choose Riga. Yelah, dia tak ada banyak facilities yang lain lah. Sebab suka swimming kan. Rumah kat city. Betul, di rumah ada city. Daripada segi macam nak explore negara tu, okay kot. Tapi satu hari cukup lah kot situ. Dia tak ada lah. Mana negara hak? Tanya you. Mana negara surprise I? Estonia. Exactly. Ya, sebab dia tak orang tahu, tapi actually dia sangat menarik, penuh dengan macam sejarah. Betul. Hidden gem. Okay, nak tanya kat korang dua lah sebab korang pun first time menggunakan electric car and now road trip pula dah join kita orang. So apa pendapat korang nak guna electric car dekat Europe? So you are the driver. Best gila. You are the passenger. Best gila. I tak pernah bawa EV, tapi dekat sini je I bawa EV. So tak boleh nak of course compare lah bawa kan. EV tu sedap lah. Instant power, instant horsepower kan. Tapi it's possible lah untuk drive jauh-jauh kan. Of course, the facility is banyak, itulah, betul. So tak ada masalah. Cuma sebab you penyewa, so apa you rasa kan you ada juga dapat I think the creator company tu tak bagi I charge card. So that's the problem je lah. Trouble with charging initially nak initiate payment. Payment problem, yes. Tapi charging station and their fast charging semua banyak. Even fast charging pun banyak kan. So not an issue at all. So untuk awak ada pendapat sikit apa nak cerita pasal EV? Lebih kurang lah, sebabnya macam kita rasa facilities dia tu bagus lah. EV charging station tu memang banyak. Even dekat yang macam kampung, super kampung area pun boleh jumpa. Boleh jumpa, memang ada je. Cari je dalam Google Maps tu. Betul, cari yang Google Maps je, betul tertulis so, pun. Memang tak ada masalah lah. So tak takut lah kalau pakai EV tu kita risau macam kat mana nak charge lah. Dia macam rasa macam senang. Equally senang jumpa banyak macam boleh pilih kan. Macam stesen minyak macam tu. Maknanya you akan jumpa je, ada je. And most of orang maybe akan tertanya macam leceh dah nak stop, lepas tu charge kena tunggu. So apa pendapat korang bab tu? So the issue even better kan, because you can rest. You can rest. Yes. So it's good jugalah. And especially for us, we are in a holiday mood kan. We are not in a rush pun. Betul. So just rest. Betul. Makan-makan, minum-minum sikit. Then by the time you tahu dah siap lah. Betul. And most of the tempat charging pun dia mesti ada macam ada tempat yang kita boleh pergi shop, makan minum. So kita boleh gunakan masa kau tak dalam bazir masa. Balik I nak beli. Apa dia? Tak ada. Apa dia? Setuju ke? Boleh consider. Tapi kalau Malaysia banyak charging station lah kan. Tu yang problem kat Europe ni dah banyak charging station, memang tak ada masalah langsung lah. Dan setiap orang kata EV ni boleh untuk dalam city saja, untuk short distance. No, not in Europe. Kat Europe dah memang boleh guna. Even banyak, even boat ada ni, ada apa, train pula ada, lori pun ada EV. So memang normal kat sini. So kita berakhir vlog kita. Hopefully korang dapat banyaklah ilmu dan apa tips-tips yang kita orang share. So maybe korang pun boleh ambil tips kita orang ni untuk gunakan untuk korang punya trip pula kan. Bye bye. Nak sampai jam ni. Dah habis saya cakap apa-apa dah. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.